Jom bandingkan komik Boboiboy Galaxy Musim 2 dengan animasi Boboiboy Galaxy Baraju. Aloha, hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Seperti biasa, selepas saya buat reaction, sedikit review, kita akan buat perbandingan animasi dengan komik. Okay, komik Boboiboy Galaxy Musim 2 Arc Baraju dengan Boboiboy Galaxy Baraju. Untuk video ni, saya nak bandingkan komik Boboiboy Galaxy Musim 2 Arc Baraju dengan Boboiboy Galaxy Baraju episod 5. Saya just nak cakap, sebenarnya apa yang ada dalam komik kebanyakannya memang langsung tak ada dah dekat dalam animasi. So monster basically daripada episod 5 lagi ni banyak dah tukar dah daripada komik. Tapi masih ada 1-2 benda yang saya boleh point out yang lebih kurang sama dengan komik. So saya nak cerita. Obviously, sebelum saya cerita, saya kena pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifuddin. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Saya juga nak pesan korang semua untuk follow semua social media saya, TikTok, Instagram, Facebook. Semua link tu ada di ruangan deskripsi. Cakap pasal Facebook, saya ada group di Facebook dan juga di Telegram. Korang boleh join group tu juga. Again, link ada di ruangan deskripsi. Saya akan mulakan dengan cerita apa yang berlaku dalam komik. By the way, korang kena tengok video lepas tau, video episod 4 saya, sebab saya akan sambung part ni daripada episod lepas. So episod lepas, penghujung episod tu saya cakap yang dorang semua, okay, Boboiboy, kawan-kawan Boboiboy, Yanari, Gardu, dorang bergabung untuk lawan dengan robot-robot, banyak robot-robot yang berupa askar bara dengan askar salju. So saya akan sambung dekat situ. Dorang sebenarnya dah tahu siapa musuh dorang yang sebenar-benarnya. Minggu lepas saya tak bagi tahu sebab dalam animasi dia tak bagi tahu lagi. Tapi dalam minggu ni kita dah tahu Pak Pato adalah musuh sebenar mereka, dan dalam komik sebenarnya diorang bagi tahu dah. Dekat dalam komik, Pak Pato reveal dia adalah musuh kepada diorang semua pada awal sebenarnya. Lepas Pak Pato reveal tu, barulah Boboiboy dan kawan-kawan semua, Yanari dan Gardu, semuanya bergaduh dengan robot-robot yang berupa askar bara dan salju. Okay, dalam masa perlawanan tu banyak perkara berlaku, banyak benda yang menarik, dan salah satunya adalah basically penyatuan di antara Yanari dan Gardu. Diorang start mula faham satu sama lain dan diorang mula ketepikan persekitaan diorang untuk lawan dengan musuh yang sama. Itu yang berlaku dalam komik. Okay, minggu lepas saya tak letak benda ni sebab spoiler kan. Lepas tu lawan Boboiboy punya gang, okay, team Boboiboy basically kesemua yang saya sebut tadi tu berjaya untuk kalahkan banyak gila robot-robot Pak Pato, dan Pak Pato rasa macam okay, aku dah nak kalah. So Pak Pato keluarkan dia punya main weapon. Rupa-rupanya Pak Pato ada lagi robot yang lebih kuat. Oh my god, ada orang subscribe. Thank you. Pak Pato reveal dekat kepala dia ada satu power sfera bernama keyboard, dan power sfera ni basically bagi dia kelebihan untuk kawal robot-robot yang kuat. Lebih kurang gitulah power dia. Saya pun sebenarnya tak pasti. So dengan menggunakan keyboard, Pak Pato dapat keluarkan 2 robot yang jauh lebih kuat daripada robot askar bara dan salju. Apakah robot tu? Robot tu adalah robot Panglima Parapi dan Mas Mawais. Dia macam klon lah, tapi dalam versi robot. So robot ni sangat kuat. Dia lawan terus dengan Boboiboy Sopan. Sopan walaupun ada kelajuan cahaya, dia tak mampu nak lawan dengan 2 robot ni sekaligus. Dan kemudian Sopan basically hampir kalah. Tetapi dia diingatkan oleh Fang yang sebenarnya Boboiboy dia tak perlu untuk buat benda ni seorang-seorang. Dia ada kawan-kawan dia. So kawan-kawan Boboiboy, Fang, Ying, Yaya, Gopal dan Kuali bantu untuk lawan dengan robot-robot ni. Dan akhirnya Sopan mengeluarkan teknik yang sangat luar biasa untuk menghancurkan kedua-dua robot besar ni. Dan sebenarnya nak tumpaskan sekali Pak Pato, tetapi tak berjaya sebab Pak Pato berjaya lari daripada pergaduhan ni. So dekat penghabisan komik ni, kita nampak Pak Pato dekat dalam satu kapal angkasa menuju ke planet Guralatan, dan dia bercakap dengan satu figure, satu siluet dekat atas skrin yang cakap, oh ya, sekarang dah kantoi kita punya kita punya operasi dekat Baraju, kau balik Guralatan balik. Okey, tapi kita tak tahu siapa karakter tu, siapa siluet tu. Yang kita tahu dia adalah sebenar-benarnya punca kenapa Pak Pato berada di Baraju. Untuk tahu siapa karakter tu, kita kena tengok Boboiboy Movie 3, sebab nanti Guralatan akan jadi Boboiboy Movie 3. Okay, Guralatan dekat komik akan jadi Boboiboy Movie 3. So kita akan tahu karakter tu. Cuma itulah, dalam episod 5 ni nampaknya macam Pak Pato tak ada kena-mengena sangat dengan karakter tu. Nanti saya cerita lebih bila masanya sesuai. Bawa masa ni terlalu spoiler, so kita stop dekat sini. Untuk episod 5, saya boleh listkan 2 benda yang sama dengan komik.
By the way, kalau saya salah, maksudnya kalau saya tertinggal apa-apa, tolong mention dalam ruangan komen, okay? So, dua benda yang sama dengan komik adalah Pak Pato. Pak Pato adalah basically dalang utama dekat dalam komik dan dekat dalam animasi. Reasoning dia pun lain dah. Pak Pato, macam saya cakap tadi, Pak Pato sebenarnya dia dekat planet Baraju tu atas ada orang lain yang suruh pergi. Dekat animasi dia macam lebih kepada personal problem lah. Macam dia pergi menjual barang dekat Baraju tapi orang Baraju tak layan dia. And then basically dia buat senjata sebab dia nampak orang suka berperang. And then dia jadikan benda tu macam business dia. And then sekarang dia nak bunuh semua orang Baraju for some reason. So ya, itu dia. Yang kedua, persamaan dia adalah Rotaroka dengan Rukiah. Okay, dia ada dalam komik tapi bukan dekat arc Baraju. Dekat arc selepas ini, arc Guralatan pada isu 22. Okay, permulaan isu 22 kita nampak yang Rotaroka dengan Rukiah, dia orang mula faham kenapa, apa yang berlaku sebenarnya. Salah faham tu semua sama. Okay, itu semua sama. Mak Rock, salah faham tu lebih kurang lah. Tak adalah sebiji sama, but lebih kurang sama. So benda tu bukan dekat isu 21, dekat isu 22 nanti. So dah masuk dalam arc Guralatan. So basically Monster nak pastikan dalam arc Guralatan nanti tak ada cerita pasal Baraju ke apa. Just semua dah dibawa ke arc Baraju ni. Nanti dekat movie 3 tu memang Guralatan sahaja. Alright, sekarang jom cerita pasal benda baru. Benda yang memang tak ada dalam komik. Okay, so hampir keseluruhan episod memang tak ada dalam komik. Contohnya masa awal-awal tu yang dekat kampung tu semua kan, banyaknya memang tak ada dalam komik kecuali Pak Rotaroka dengan Rukiah. Okay, bila Papa Zola sampai tu semua memang tak ada dalam komik lah. Papa Zola memang tak ada dalam komik ni. Papa Zola memang tak ada. Okay, lepas tu bila diorang pergi ke on the way nak pergi tu, yang Papa Zola tertidur, yang ada sopan, layar sopan, nothing. Tak ada. Dalam komik tak ada layar sopan. Okay, sopan buat banyak jurus tapi tak ada layar sopan. Halo, saya Sifudin dari masa depan. Saya nak selitkan, saya lupa nak cakap dalam video semalam, but dalam komik tak ada juga bahagian tauge. Okay, so dalam komik dia tak ada tease pasal fusion-fusion lain. Apa yang Kuali buat, lukis-lukis dalam buku Kuali, everything that doesn't exist in the comic lah. So tauge tak ada dalam komik, but sebab benda tu macam terlalu macam viral dalam fandom, so I kena cakap, kena mention tauge tu tak ada dalam komik. Dan kalau korang tanya saya opinion berkenaan tauge, saya suka ke tak nama tauge dan sebagainya, no. I mean, nama tu kelakar, it's a good gag. Tapi kalau sebagai nama serius untuk Fusion, hopefully that's not a real name lah. Okay, just joke lah daripada Monster. Okay, Gopal punya macam, tauge? You know, that's it. Okay. And then cara Pak Pato reveal himself tu, cara dia sangat-sangat berbeza. Dekat komik dia sangat simple, dekat animasi dia jauh lebih menakutkan. Walaupun saya dah tahu Pak Pato jahat, saya still rasa berdebar-debar. Okay, walaupun dia punya plot twist Pak Pato jahat tu dah tak dapat surprise kat saya. Untuk orang yang tak pernah baca komik, mungkin a bit surprise lah. But the way Monster did it, okay, Monster tahu ramai orang dah baca, so Monster bagi orang-orang yang dah baca ni satu kepuasan lain, iaitu kepuasan lihat betapa psikotiknya karakter Pak Pato ni. Dia punya niat dia dah semakin personal dan just menunjukkan dia ni someone yang actually memang jahat. However, saya tak nak tolak lah yang dia masih ada connection dengan Guralatan. Kejap lagi saya cakap kenapa. But buat masa ni, dari pandangan saya, dia ni memang buat benda ni sebab dia nak buat benda ni, bukan sebab ada orang suruh ke dan sebagainya lah. Dari apa yang Monster cuba sampaikan dekat episod 5 ni. Dan you know, babak tu memang tak ada dalam komik. Monster buat completely original and it's great. Music dia best gila. And then also angle Pak Pato yang guna fish eye punya lens tu sangat-sangat anime, sangat-sangat you know what, iconic, I would say. This is one of the best. I think this is the best villain reveal untuk Boboiboy Galaxy musim 2 at least. Okay, saya rasa Ramos dulu macam okay je. Sorry, macam tak ada main villain reveal sangat. And then masa Gentar pun okay lah, scary, but this one is iconic. So I love that. Ramai orang tanya pasal gas yang digunakan untuk tidurkan Boboiboy tu. Saya rasa gas tu adalah gas berry
dangerous. Okay, sebab warna dia warna purple. Dan kalau korang perasan, Pak Pato ada dia punya ubat. Kenapa Pak Pato ada ubat? Sebab Pak Pato, you know, kalau dia terkena gas tu, dia ada ubat kan. So dia tak perlulah kena efek gas tu. Okay, sebab tu Pak Pato ada ubat. Sebab dia gunakan berry dangerous untuk jadikan gas yang warna purple yang menidurkan Bobo Boy, Fang dan juga siapa ni, Papa Zola. Satu lagi benda berbeza adalah komposisi kumpulan Bobo Boy tu pada penghujung Baraju. Kalau dekat komik, diorang sama-sama lawan dekat satu tempat dan settlekan masalah dekat satu tempat. Tapi sekarang ni, buat masa ni, mereka berpecah. Kejap lagi saya akan terangkan korang satu teori. Teori ni sebenarnya tak ada kena-mengena pun dengan komposisi pecah ke apa ke. Korang tengok je lah teori ni. Lepas tu nanti ada lagi teori. Korang tengok je lah video ni sampai habis. Saya tambah ni sebab nak bagi korang konteks sikit. Okay. Sekarang untuk episod 6 nanti, kita akan mengikuti beberapa grup. Okay, kita ada grup Bobo Boy yang dah tengah tidur dekat dalam penjara Pak Pato. Kita ada grup Ying dengan tim Salju. Kita ada grup Yaya Gopal dengan tim Bara. Dan kita ada grup Kuali dengan Tok Taroka. Ada satu teori yang agak menarik lah, yang telah dikemukakan oleh saya punya admin Faiz. Okay, Faiz ada buat teori ni. And then siapa ni, Puteri menambahkan, jadi dia lebih whole. Dan saya tambahkan garam bagi dia jadi macam lebih cantik lah. Okay, so jom kita cerita sikit pasal teori ni. Dan dia ada kena mengena dengan siapa, Kuali dan Tok Taroka. Pada penghujung episod 5, kita nampak Tok Taroka dengan Kuali ada buat something macam berbola-bola kan. So benda tu ada kemungkinannya akan jadi benda yang sangat penting dalam episod yang akan datang. Okay, so basically Tok Taroka dia rasa bersalah sebab dia terbagi makan buah berry dangerous dekat semua orang. Dia rasa bersalah. So sekarang ni dia gunakan berry good, satu lagi buah lawan berry dangerous, untuk buat macam something lah, macam ubat ke apa ke, untuk basically bagi dekat orang. Sebab dia buat banyak kan. So dia macam nak bagi kat semua orang. Okay, dan oleh kerana benda ni, Faiz cakap ada kemungkinan benda ni yang akan membantu Bobo Boy untuk aktifkan kuasa tahap ketiga. And that is my friend when we assume that dalam episod 6 nanti kita akan dapat Bobo Boy Nova dan Bobo Boy Blizzard. Okay, so ini teori ni dia based on assumption yang kita akan dapat Nova dan Blizzard. So teori ni kalau kita dapat Nova dan Blizzard, mungkin inilah caranya kita dapat Nova dan Blizzard. Okay, I have to reiterate, sambung. Saya rasa semua orang tengok video ni dah tahu yang ada leak untuk Bobo Boy Blizzard dan Bobo Boy Nova. Leak tu datang daripada Choki. Saya pernah marah-marah dalam live stream saya pasal hal ni sebab saya rasa leak tu memang legit. Saya tak suka spoiler, but dah terkena spoiler ni. So alang-alang dah terkena, kita buat teori yang nanti dengan benda concoction benda ni lah, mungkin Bobo Boy akan makan dan berjaya keluarkan lah kuasa Blizzard dengan Nova. Saya nak tambah, bukannya berjaya keluarkan Blizzard dengan Nova, tapi berjaya untuk kawal Blizzard dan Nova. Okay, keluarkan tu dia dah boleh buat dah. Bobo Boy memang dah boleh gunakan kuasa tahap ketiga ke semua 7 elemental. Tetapi kawalan tu, nak kawal tu yang Bobo Boy masih tak mampu nak buat. Kita boleh tengok beliung. So saya rasa dengan buah ni, dia boleh kawal kuasa dia. Dia boleh pakai kuasa tu dengan lebih stable. Topi akan sentiasa terpakai. Tak perlu tunjuk-tunjuk rambut dan sebagainya. Tapi kalau boleh saya nak tunjuk rambut sebenarnya. Untuk saya prefer untuk benda ni sementara. Jadi makan, dia dapat tenaga, dia dapat gunakan, and then dia akan habislah kan makanan semua. Dia punya efek tak selama-lamanya. Kalau tidak, kita takkanlah nak makan kan. Tapi untuk Puteri cakap, what if this is the way untuk Bobo Boy dapatkan kuasa tahap ketiga? Basically buah berry good ni dia akan stabilkan Bobo Boy untuk keluarkan kuasa kuasa Blizzard dan Nova. Okay, nanti nanti bila Bobo Boy makan buah oak kuat, benda tu akan lebih ke arah kuasa balak ataupun kuasa rimba lah. Okay, so punca Bobo Boy dapat kuasa rimba adalah dia makan oak kuat. Punca Bobo Boy dapat Blizzard dengan Nova adalah very good. Nanti Bobo Boy kena explore buah-buah lain untuk basically kawal kuasa beliung dan kuasa tahap ketiga yang lain.
Itu teori daripada Puteri. Macam saya lebih prefer teori ini cuma sementara. Bobo makan, dia dapat gunakan kuasa dia dan dia tak hilang kawalan. Itu yang point dia sebenarnya. Sebab masa dia buat kat Beliung hilang kawalan kan. So dia makan benda ni buatkan dia tak hilang kawalan. Unless dia guna lebih daripada masa yang ditetapkan lah. So, untuk monster dalam isu yang hujung-hujung, okay, dalam Arc Guralatan, buah ok kuat tu cuma bertahan selama 30 minit. Ada sebab dia. So Faiz pun cakap maybe benda ni boleh tahan selama 30 minit sahaja. So saya setujulah. Mungkin ubat yang dibuat ni, okay, makanan yang dibuat oleh Kuali dengan Tok Taroka ni akan bagi diorang boost energy ke apa untuk 30 minit. Datang pula teori saya cakap maybe Very Good ni memang lawan kepada Very Dangerous. Kita ingat apa yang berlaku dekat Very Dangerous. Bila makan Very Dangerous, diorang akan mula gelak-gelak, ketawa. Lepas tu diorang akan habis tenaga, diorang akan jadi lemah, jadi ngantuk dan akhirnya diorang akan mati, akan meninggal dunia. So kalau buah Very Dangerous buat benda tu, buah Very Good pula akan bagi diorang ketenangan lah. Daripada gelak-gelak, diorang jadi akan lebih tenang, lebih fokus. Lepas tu tenaga akan bertambah dan basically akan dapat power up sementara dengan makan buah Very Good. Kalau korang perasan, mungkin Tok Taroka diorang makan benda ni tak efek sangat sebab diorang kaum batu. Tapi kalau manusia atau alien yang makan, efek dia lebih besar. Dan Faiz tambah lagi, Faiz cakap maybe itulah caranya Panglima Pairapi dengan Mas Mawar S dapat gunakan kuasa ke tahap ketiga sebab diorang pun training dengan makan buah Very Good dekat puncak bakar beku. Saya tak tahulah tahap mana teori ni, tapi saya memang suka gila sampai saya letak dalam video saya. Sedangkan video ni bukan video teori, tak baik kita letak je teori ni. Tengoklah betul ke tidak teori Faiz plus Puteri plus saya sikit. Teori saya sikit je. Alright, sekarang kita nak move on daripada benda tu. Maybe akan ada kuasa tahap ketiga. Sebab apa? Sebab adanya robot besar ni. So, ini adalah robot yang di-review pada episod 5 dan ini memang tak ada dalam komik. Tadi saya ada cakap pasal komik. Dalam komik ada robot Panglima Pairapi dengan Mas Mawais. Mungkin Monster dah gantikan terus dengan satu robot yang besar ni. Monster betul-betul suka dengan dorang punya kaiju and mega robot sebab masa Sori ada kaiju, masa Awindara pun basically macam kaiju lah kan, Tarantula tu, and then masa Genta ada giant robot, ada mecha, and then also now ada mecha juga. Maybe dekat Guralatan ada some kind of a mecha as well. Menarik. But it's okay, kita nak cerita pasal robot ni dan saya nak cakap pasal connection dengan Guralatan. Pencipta robot ni kan Pak Pato, so yang saya nak cerita sikit pasal connection Pak Pato dengan Guralatan. Ini pun hanya teori. Untuk konteks, benda ni dia relevan dengan komik. Sebab dekat dalam komik, Pak Pato ada connection besar dengan Guralatan. So kita tak nampak connection tu dekat animasi, but teori ni macam nak bagi tahu yang mungkin sebenarnya memang ada connection. Okay, saya bagi tahu korang dulu. Lepas ni saya bagi tahu lagi. Okay, so Pak Pato cipta robot ni, kita dah tengok dari awal lagi masa first time Papa Zola dengan Ochobot jumpa tempat Pak Pato tu kan, dekat bawah tanah tu. Kita nampak dia punya teknologi tu macam ada spesifik estetik tau. And then bila robot ni keluar, saya nak pastikan yang estetik tu macam apa yang saya cakap. Sebab saya dah jumpa estetik ni daripada episod 2. Episod 2 saya dah duduk, saya dah basically borak dengan saya punya admin. Okay, macam tadilah, Faiz, Puteri dengan Aril sekali. Saya borak dengan dorang, saya cakap estetik ni adalah estetik steampunk. Steampunk ni macam susah nak bagi description kat korang. Korang google lah sendiri steampunk tu apa kan. Macam steampunk estetik ke, steampunk apa-apa, steampunk teknologi ke. Korang akan tengok dia punya style teknologi Pak Pato tu dengan style teknologi steampunk ni lebih kurang sama. And then robot ni memang adalah robot yang diguna, basically estetik dia, tema dia adalah steampunk. Dan saya dapat confirmation benda ni daripada basically orang yang lukis robot ni sendiri. Okay, seorang monster, Encik Ashraf Azulia, dekat Twitter. Beliau confirmkan yang ini adalah tema steampunk. Apa yang ada tema steampunk lain dekat Bobo Boy Galaxy musim 2 komik Guralatan? Okay, Guralatan ada steampunk punya estetik juga. So Pak Pato is from Guralatan. Itu yang saya cuba buat. Saya tak tahu kenapa apa saya nak sampaikan. Maybe sebab ada spoiler, so saya
kena bermain-main sikit dengan benda yang saya sampaikan dalam video ni. Ada spoiler besar lah, tapi basically kalau dalam komik, kalau ikut komik, steampunk is the technology, style, estetik yang ada dekat Guralatan. Korang boleh baca balik komik, tengok isu 23, isu 24. I feel like ada that steampunkness, steampunk estetik dekat planet Guralatan. And saya pernah dapat verbal confirmation daripada Encik Anas Abdul Aziz sendiri tentang this whole steampunk estetik. Encik Anas pernah cakap dengan saya yang tema diorang cuba bawakan dekat Guralatan is steampunk. So kalau dalam movie nanti kita nampak steampunk teknologi, at least kita boleh connect yang Pak Pato dia berasal daripada Guralatan macam dalam komik. So dekat komik Pak Pato ni sebenarnya dia tak cakap dia dari Guralatan lah, but dia ada dekat Guralatan kalau dalam komik. So I don't know if Pak Pato is going to survive episode 6. Tak tahu dia selamat ke tidak, tak tahu dia dapat balik Guralatan ke tidak. Tapi at least teknologi yang dia pakai probably mungkin sama dengan Guralatan. So dia ada kena-mengena dengan Guralatan, but mungkin tak sama, tak selevel macam dalam komik. So dalam komik connection dia agak besar. Saya tak tahu apa plan Monster, so saya tak boleh nak cakap for sure. Sebab tu benda ni saya jadikan macam teori lah. Dia teori Pak Pato adalah basically orang Guralatan or something like that yang berpindah ke planet Baraju. We shall see dalam movie nanti. I don't know kalau Pak Pato akan ada connection atau tidak dengan movie nanti. Alright, ini basically mungkin benda terakhir dalam video ni yang saya tambah. Okay, dengan saya pakai headphone, dengan saya tak pakai headphone sekejap. Aduh, banyak betul. But anyways, just nak cakap pasal benda yang basically menghancurkan MYS kebenaran. Saya rasa robot besar tadi tu, itu adalah cara macam mana Pak Pato hancurkan MYS kebenaran. Yes, MYS kebenaran dihancurkan oleh Pak Pato dan kemudian ianya dihancurkan oleh robot besar tu. Macam mana, guna apa, sebab kuasa dia macam bentuk pangkah kan, macam mana kan. Itu semua saya belum boleh nak cakap lagi, but saya rasa robot besar tu lah. Okay, robot besar tu lah yang cukup kuat untuk hancurkan MYS kebenaran yang tinggi, tengah terbang tinggi. Okay, basically atas awan. Kalau korang ingat balik daripada episod 1. Saya tak cakap robot tu dah pernah keluar dan tembak mungkin dia boleh tembak dari bawah tanah macam pshu, you know. Saya tak tahu macam mana, kita tunggu. Saya rasa episod 6 ni kita dapat tahu. Alright, itu je untuk video perbandingan komik dengan animasi untuk episod yang ke-5 Boboiboy Galaxy Baraju. Saya tak sangka saya rakam episod panjang macam ni untuk video ni, sebab selama ni saya rakam video ni semua pendek-pendek je. Yang ni, this one is quite long. Tak apalah, nanti saya edit slow-slow. Mungkin pukul 11 malam lah kot saya akan upload ni. Anyways, korang terima kasih sebab tengok video ni sampai tahap ni. Korang semua terima kasih sebab support saya punya journey untuk Boboiboy Galaxy Baraju. Minggu depan dah basically final week. Dah episod akhir. Kita akan buat lagi 1-2 video, maybe 3 video. And then that's it. Habislah Baraju, habislah Boboiboy Galaxy musim 2. Korang yeah man, saya sebenarnya jujurnya dah rasa macam sedikit sedih sebab you know, it's an end of an era. Tak tahu macam mana situasi dengan masa depan Boboiboy. Siri Boboiboy ada lagi ke tidak, kita tak tahu. Anyways, terima kasih sekali lagi. Korang semua jaga diri, jaga kesihatan. Members channel Sifudin, terima kasih sebab sudi jadi members. Terima kasih kepada semua yang subscribe. Kita jumpa di video akan datang. Okay, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye.